Lapan ingin mempersembahkan kepentingan tentang air bersih. Goes up in the clouds, I just know we felt something so wild. Semua tengok air kolam ni dah kotor. Dulu air ni bersih. Sekarang air ni dah kotor dan keruh. Tengok, banyak sampah terapung. Siapa agaknya yang buang sampah di sini? Oh, Said. Mungkin orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka tidak fikir tentang kebersihan air ni. Kalau air tercemar, kita susah untuk menggunakannya untuk mandi ataupun minum. Waalaikumsalam. Apa yang kamu semua sedang bincangkan? Cikgu, kami disangkan nak pasal air kolam tu. Air dia dah kotor. Ya cikgu, banyak sampai terapung. Jadi, apa yang kita boleh buat, cikgu? Kita mesti menjaga kebersihan air. Jangan buang sampah merata-rata. Kita juga boleh membersihkan kawasan kolam. Betul tu. Kita ajak penduduk setempat datang. Kalau kita bekerjasama, kolam tu mesti bersih. Air yang bersih, tanggungjawab kita semua. Bagus. Ingat, menjaga air bersih bermakna menjaga masa depan kita. Empat sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Pengerusi Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Ling Tian Sun berkata, 3 lagi sungai ialah Sungai Tukang Batu, Sungai Perembi dan Sungai Buloh. Beliau menjelaskan pihaknya telah mengambil sampel dari 4 sungai itu dan mendapati ia berada pada tahap 3 dan 4 iaitu pencemaran membimbangkan. Hari ini saya turun padang bersama Jabatan Alam Sekitar ke kawasan perindustrian Pasir Gudang. Dan tadi kami telah melawat ke 4 sungai di kawasan ini. Kami telah turun ke Sungai Tukang Batu, Sungai Perigi, Sungai Buloh dan juga Sungai Kim Kim. Dan kami telah mengambil sampel dari sungai tersebut, mendapati bahawa sungai-sungai ini adalah di tahap 3 dan juga tahap 4. Bererti tahap pencemaran di sungai ini membimbangkan kami. Dan saya nak maklumkan kepada semua dan pihak Jabatan Alam Sekitar. Saya Penolong Kelam Persejaya Bomba, Murugia Mutusami, Ketua Seksyen Pengurusan Operasi, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dalam konteks kejadian yang berlaku pada tahun 2019 iaitu tragedi sisa toksit Sungai Kim Kim. Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat mempunyai 17 pasukan di 14 negeri dengan keanggotaan sampai 561 orang. Anggota pula dibekalkan dengan pengetahuan, skill dan knowledge berkaitan dan menangani insiden-insiden begini. Pasukan ini mempunyai dilengkapkan dengan pelbagai peralatan-peralatan canggih untuk membuat detection, identification, monitoring, decontamination, intervention dan sebagainya. Dalam konteks melibatkan ramai ataupun ribuan orang terjejas ini, kami kategorikan ini sebagai mass casualty incident. Pada pukul lebih kurang 9.44, Jabatan Bomba menerima panggilan dari 2 buah sekolah yang berhampiran iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pasir Putih, di mana kedudukan sekolah ini ada lebih kurang 150 meter saja dari Sungai Kim Kim. Dan apa yang Bomba telah laksanakan pada ketika itu adalah mereka telah buat evakuasi, telah rescuekan atau menyelamatkan pelajar-pelajar ini. Ramai kanak-kanak yang pengsan, yang ada yang muntah-muntah, ada yang pening-pening dan ada juga yang merasa macam trauma. So dalam konteks ini memang kita pastikan keselamatan nyawa itu amat penting. Kita nak pastikan anggota kita ini adakah mereka ini mengalami gangguan kesihatan. Keduanya gangguan mental itu sendiri, trauma dan sebagainya, dan kerjasama yang jitu antara KKM dengan Bomba ini, kesejahteraan dan juga keselamatan anggota ini sentiasa ditekankan dalam aspek-aspek melibatkan operasi-operasi yang besar dan yang mencabar.